Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke saluran YouTube TV PSS My LB Channel SK Binjai. Bersama saya Ahmad Akrafulkon bin Ahmad Khairul Hilmi. Hari ini kami membawakan liputan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG kali ke-40 Sekolah Kebangsaan Binjai. Mesyuarat ini telah berlangsung pada hari Jumaat 6 Februari 2026 bertempat di Dewan Luqman Al-Hakim bermula pada jam 2.30 petang. Dia pendapat Johan yang barisan pelakon dia adalah anak-anak puan-puan lah, anak-anak daripada SK yang muncul Johan dekat dana daripada PIBG yang juga merupakan sumbangan PIBG daripada puan-puan semua. Okey, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka saya dengan sukacitanya merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Binjai kali ke-40. Semua pelibatan ibu bapa kita lah, ibu bapa kan, komuniti, rakan-rakan setempat dan juga swasta orang-orang yang bekerja lah, maknanya untuk dan tujuan dia adalah tidak lain dan tidak bukan membantu PPD yang mana contoh beri motivasi dan sedikit sumbangan tenaga dan juga idea kepada anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan SPM baru ni lah. Kita ada satu tim PIBGS ni akan membantu sekolah-sekolah yang mengalami masalah-masalah yang tidak boleh membaca. Alhamdulillah, berakhirlah sudah mesyuarat PIBG pada kali ini. Tahniah kepada semua AJK yang baru dilantik. Semoga dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab demi kecemerlangan warga Bites 2026. Sekian saja dari saya, Akro. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye!